Bila impian besar dipecahkan kepada langkah kecil, baru kita nampak jalan untuk capai. Ramai orang selalu tanya saya, emas ke properti? Jawapannya dua-dua penting, tuan-puan. Sebab apa? Kedua-duanya adalah aset yang nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi bezanya, hartanah ni kita tak boleh beli sikit-sikit, tuan-puan. Tak boleh beli sekaki-sekaki. Nak masuk properti kena ada modal besar, loan, komitmen bulanan. Tapi emas, kita boleh mula kecil-kecil. 1 gram, 1 gram, 1 gram melalui akaun Emas Gap ataupun Gold Accumulation Program. Konsep dia macam akaun bank. Kalau akaun bank kita simpan duit, dalam akaun Gap kita tukarkan duit kepada gram emas. Serendah RM100 dah boleh mula simpan, dan bila cukup gram terpam boleh keluarkan emas fizikal. Dan yang paling best, emas ni mudah dicairkan. Rumah kalau nak jual kadang bermasa bertahun, tuan-puan. Tapi emas tuan-puan nak jual, nak tukar jadi duit sangat mudah. Tapi tuan-puan, ramai orang beli emas dan mereka boleh beli rumah. Macam mana caranya? Contoh, kalau rumah berharga sekitar RM500,000, maka tuan-puan perlu sediakan deposit 10% iaitu sekitar RM50,000. Kalau harga emas hari ini sekitar RM650 1 gram, maknanya tuan-puan perlukan sekitar 77 gram emas. Dan kalau target tuan-puan beli rumah lagi 5 tahun, 77 gram emas tadi tuan-puan bahagikan kepada 60 bulan. Maksudnya tuan-puan cuma perlu konsisten simpan sekitar 1.2 gram sebulan selama 5 tahun. Nampak tak, tuan-puan? Bila tuan-puan pecahkan impian besar kepada langkah kecil, tuan-puan akan rasa lebih realistik. Itu ramai orang yang mula dengan simpan emas, akhirnya mereka berjaya beli rumah. Jadi kalau tuan-puan nak mula simpan emas tapi tak tahu macam mana nak mula, tuan-puan boleh terus isi boran kat bawah untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya. Assalamualaikum.